Hai geng, pernah tak anda start kerja 5 minit je dah bosan? Lepas tu dah mulalah scroll IG macam tak ada hari esok kan? Ataupun tengok jam, baru 2 minit. Saya fahamlah. Saya pun raja bosan dulu, tapi lepas jumpa teknik Pomodoro ni, hidup saya berubah. Hari ni saya nak ajar 5 langkah power guna Pomodoro supaya anda fokus macam juara tanpa rasa boring. Tengok sampai habis. Lepas tu subscribe kalau anda nak kerja siap sambil chill je. Hey, selamat datang ke Muak-Muak Tium Inspirasi Kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Jadi, apa itu Pomodoro? Bukan sos pasta, tapi teknik produktif. 25 minit je fokus, 5 minit rehat dan juga ulang sampai menang. Saya dah test. Dari bosan teruk nak siapkan video ni, edit dan upload dalam sehari. Senang je, tak payah otak Einstein. Plus, saya tambah bonus tips untuk buat Pomodoro anda extra power. Langkah pertama, set 25 minit fokus. Ambil timer, saya guna phone je guys. Tapi ada apps macam Forest kalau anda fancy. Set 25 minit, lepas tu pilih satu task. Contohnya saya tulis skrip untuk MomoTube 25 minit je. Tak sentuh WhatsApp, tak tengok kucing kat TikTok. Kuncinya 25 minit ni otak anda full on. Macam kereta Formula 1. Saya dulu ingat 25 minit ni lama gila, tapi bila try, cepat je. Anda cubalah tengok. Esok set timer, pilih satu kerja, tengok fokus tu datang. Pro tips, silent phone dulu, confirm tak ada gangguan. Langkah kedua, satu task je guys. Jangan multitasking. Saya pernah cuba balas email sambil edit video. Akhirnya dua-dua fail. Pomodoro ni pasal fokus yang laser. Contohnya, saya pilih edit video. 20 minit tu untuk potong klip je. Efek, tunggu nanti. Kalau anda cuba esok, tanya diri sendiri. Apa satu benda saya nak settle? Contohnya, balas 3 email. Fokus situ je. Yang lain, simpan dulu. Saya janji, satu task siap rasa macam menang piala. Anda try lah tengok. Pilih satu je, tengok kerja melaju macam mana. Langkah ketiga, rehat 5 minit betul-betul. Lepas 25 minit fokus, anda deserve untuk rehat. Tapi bukan scroll media sosial. Sebab 5 minit nanti jadi 50 minit. Saya suka bangun, regam badan dan minum air sejuk. Contohnya, habis sesi edit, saya jalan pusing rumah 5 kali. Tapi slow je sambil dengar lagu. Otak fresh balik. Macam start enjin baru. Anda cubalah tengok. Esok rehat betul. Tengok tenaga naik. Pro tip, kalau anda tak suka bangun, tutup mata, tarik nafas dalam dalam 5 kali. Relax. Langkah keempat, ulang 4 kali. Rehat panjang. Saya buat 4 Pomodoro, 20 minit kerja, 5 minit rehat. Lepas tu, bagi diri sendiri untuk rehat panjang. 15 ke 20 minit. Contohnya, lepas 4 sesi shoot video, saya layan biskut dengan teh tarik. Rasa macam menang trofi guys. Rehat panjang ni penting untuk otak kita jadi refresh. Saya pernah skip rehat panjang, akhirnya pening. Anda cubalah tengok. Esok ulang 4 sesi, lepas tu rehat panjang. Tengok kerja banyak siap. Langkah terakhir, catat Pomodoro anda. Saya suka tulis berapa sesi saya buat. Contohnya hari ni 6 Pomodoro. Rasa macam dapat medal. Anda boleh guna kertas, apps ataupun lukis bulat-bulat kat buku anda. Catat ni bagi motivasi. Tengok balik. Wah, aku power lah. Anda cubalah tengok. Esok catat sesi anda. Tengok semangat naik. Bonus sikit. Sesuaikan Pomodoro anda. 20 minit mungkin tak sesuai untuk semua. Saya cadangkan kadang-kadang boleh buat 20 minit kalau tak boleh fokus yang lama. Ataupun kalau kerja kreatif macam edit, saya try dalam 40 minit. Kita panjangkan sikit. Contohnya masa kita plan konten, saya buat 30 minit. Sebab flow tengah shock. Anda test lah. Main dengan masa. Cari yang sesuai dengan diri anda ataupun job anda. Tengok, Pomodoro akan jadi power. So, itulah dia 5 langkah. Yang pertama, fokus 25 minit.
Ambil satu tas saja. Okey, rehat yang betul dan ulang 4 sesi dan berehat yang panjang dan juga catat setiap sesi tersebut. Plus bonus tadi, sesuaikan masa tu dengan diri anda dan juga tas anda. Okey, power kan? Cubalah esok tengok, lepas tu ceritakan kat saya. Yang mana satu yang memberi kesan yang mendalam terhadap diri anda kan? Okey, berapa Pomodoro yang anda dah buat? Okey, kalau anda suka video ni, smash sikit subscribe button tu, share kat kawan yang cepat bosan dan tekan loceng untuk update yang terbaru. Mok Tube gang. Jom jadi juara Pomodoro. Peace out.